Korang nak tahu tak, dalam tengah-tengah Kak Nin sibuk tau untuk check stok-stok yang ada. Kan stok baru sampai kan. Lepas tu tiba-tiba Kak Nin dapat mesej daripada Sirim tau. Rupa-rupanya korang tengok ni, kita punya krim kita lepas Sirim. Kak Nin bukan tahu, Kak Nin tunggu lama gila. Macam Kak Nin dapat orang cakap macam-macam ini tentang krim kita. Padahal ada lab test, padahal ada KKM, tapi diorang tetap tak puas hati. Korang tahu, dapat pula berita daripada Sirim sendiri. So menunjukkan krim kita selamat. Sangat selamat. So memandangkan Sirim pun dah keluar keputusan daripada Sirim tau. Daripada Sirim bukan senang nak dapat keputusan daripada Sirim, so that kita boleh lepas international punya pasaran. Kasih tahu pada korang support kalian selama ni. Thank you so much.